Hi, welcome back to my channel. Hari ini saya ada satu portable aircon daripada Media. So ni saya punya lah. Saya nak servis cuci-cuci biasa je. Buka depan, cuci depan, cuci belakang, kat filter dia. Atas dengan bawah cooling coil dia. So part yang pertama kita kena buka part skru ni. Dia ada 11 tau, 11 skru. Nanti saya tunjuk dia punya skru tu dekat mana. Dia ada kiri kanan atas bawah. Belah tepi tu ada satu, belah kiri belah kanan tu dia ada satu part skru dia. Okay, so nanti kita nak buka depan sekali. Alright, jom kita layan dulu sesi buka. Okay, so pertama kita akan buka skru atas, skru dekat tempat air tu keluar. Ada dua situ. Lepas tu sebelah tu satu. Okay, atas tu satu, bawah tu ada dua, kiri kanan tu ada satu skru, belah kiri satu. So buka dia tu tak susah mana pun, senang saja. Benda ni mudah je. Nanti part nak cabut tu saya bagi tahulah macam mana. Ni awak layan je dulu video dia ni. Saya buat macam ni sebab senang, nanti mana tahu ada yang korang-korang semua susah ke, macam payah nak panggil servis ke, mahal ke servis dia ni. Ini saya bagi tahu je lah, tunjuk macam mana. Ini pun saya belajar daripada orang lain juga. Okay, semua part skru dah buka. So kita buka filter belakang tu. So nanti dia nak buka dia. Okay, saya tunjuk ni saya salah step sebenarnya. Kena buka filter tu dulu, penapis atas dia tu dulu, baru boleh buka dia punya casing belakang tu. So maknanya kejap lagi saya betulkan balik. Okay, tu itu part dia kena buka. Alright, penapis dia cabut dalam dia tu. Nampak cooling coil dia tu. Sebab ni saya dah buka dah awal-awal. Cuma belah depan tu saya nak sebelum ni saya dah pernah buka belakang ni. Cuma saya nak cuci belah depan. Sebab ini pun dapat daripada